ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jumpa kita malam ini dalam slot pengajian hadis Kitabul Adab al-Mufrad oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi hari ini alhamdulillah genaplah 40 hadis kita belajar sepanjang hari ini. Dan hari ini masuk pada hadis ke-41, yang mana kitab Rumi ini, muka surat 39, hadis ke-41. Jadi saya baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddathana Abdullah bin Yazid qala haddathana Haywatu qala haddathani Abu Usman al-Walid bin Abi al-Walid an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abih. Jadi Al-Imam al-Bukhari kata telah menyampaikan hadis ini kepada kami oleh Abdullah bin Yazid. Berkata Abdullah bin Yazid telah menyampaikan hadis ini oleh Haywah. Haywah kata telah menyampaikan hadis ini kepada aku oleh Abu Usman al-Walid bin Abi al-Walid. Beliau daripada Abdullah bin Dinar. Dan Abdullah bin Dinar pula an Ibn Umar, an sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau daripada Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, jadi sesungguhnya sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik bakti kebaikan itu an yasilar rajulu, bahawa seseorang itu menyambung hubungan silaturrahim. Inna abarral birri an yasilar rajulu ahla wuddi abih, menyambung hubungan dengan seseorang yang pernah dikasihi ayahnya. Maknanya dia sambung hubungan silaturrahim dengan orang yang mana baik dengan ayah dia. Bila sebut ayah sini termasuk sekali lah ibu lah. Kalau ibu meninggal, kita juga membuat hubungan dengan orang yang ada hubungan dengan ibu kita tu, kawan ibu kita, kawan ayah kita, classmate contohnya, satu pejabat contohnya, dia ada hubungan baik dengan ayah dan ibu kita, maka kita buat hubungan yang baik itu walaupun setelah kematian ayah kita, ibu kita, kita teruskan hubungan yang baik tadi, maka itu disebut sebagai abarral birri, kebaikan yang paling baik dalam konteks muamalah ni lah, dalam konteks hubungan manusia dengan manusia ni. Itu disebut sebagai sebaik-baik bakti. Jadi kita kena tengoklah dalam kehidupan kita ni, mak ayah kita walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi kita perhati dalam kehidupan mereka dulu, mereka baik dengan siapa, kawan dengan siapa, sentiasa duduk pergi mari dengan siapa, kita teruskan hubungan itu. Jangan berhenti sampai ayah meninggal, tak apalah, habislah, kita tak kenal sangat. Jangan. Kita teruskan juga hubungan
maka sudah tentu kita dapat pahala yang besar, dan itu dikira sebagai abarral birri, kebaikan yang paling baik. Bab seterusnya, babu la taqta'u man kana yasilu abaka fayutfa'u nuraka. Bab yang datang pada mengatakan jangan engkau putuskan hubungan dengan orang yang pernah mempunyai hubungan baik dengan ayahmu. Bab samalah, kandungan hadis lebih kurang sama. Orang yang punya hubungan baik dengan ayahmu, jika tidak, fayutfa'a nuruka, maka akan dipadamkan cahaya kamu. Hadis dia berbunyi, qala akhbarana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah ibn Lahik qala akhbarani Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjid al-Madinah ma'a Amr bin Utsman famarra bina Abdullah bin Salam muttaki'an ala ibn akhihi fanafadha an majlisihi thumma atafa alayhi فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. Jadi hadis ini Imam Bukhari kata telah menyampaikan hadis ini kepada kami oleh Bishr bin Muhammad. Beliau berkata telah mengkhabarkan hadis ini kepada kami oleh Abdullah. Abdullah kata telah mengkhabarkan hadis ini oleh Abdullah bin Lahik. Berkata Abdullah bin Lahik telah mengkhabarkan hadis ini kepada saya Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi. Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi ni dia kata anna abahu, bahawa ayahnya, qala, berkata, kuntu jalisan fil masjid Madinah. Satu hari aku sedang duduk dalam masjid Madinah, masjid Nabi. Berserta siapa? Dengan Ammar bin Utsman. Ammar bin Utsman. Ammar bin Utsman ni adalah anak Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Utsman ni siapa? Dia adalah anak kepada Khalifah Al-Mu'minin nombor 3, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Ammar bin Utsman ni famarra bina Abdullah bin Salam, maka telah melalui dengan kami, mana telah lintas. Abdullah bin Salam ni dia lintas. Masa kami duduk dalam masjid Madinah tu, dia lalu, dia lintas muttaki'an ala ibni akhi, dalam keadaan dia sedang bertongkat di atas anak saudara dia, berjalan dipapa oleh anak saudara dia. Maklum kepada kita, waktu itu Abdullah bin Salam dalam keadaan tua dah lah. Mana dia dipapa oleh anak saudara dia, ibni akhi. Fanafaza 'anil majlisi, maka dia telah berlalu lah, terlepaslah majlis tadi. Summa atafa alaih, kemudian dia tawajuh balik kepada majlis tadi. Faraja'a alaihim, dia kembali kepada mereka yang duduk-duduk di masjid itu, termasuk Ammar bin Utsman. Sebab dia perasan Ammar bin Utsman ni ada dalam masjid duduk-duduk. Ammar bin Utsman ni, Utsman bin Affan ni sudah tentu kawan dia lah. Siapa? Abdullah bin Salam ni. Dia perasan ada anak Utsman bin Affan tadi, maka dia mari balik. Dia mari dalam keadaan kata apa? Faqala ma syi'ta Amr bin Utsman. Kau nak apa sebenarnya Ammar bin Utsman ni? Maknanya kamu tengok kawan ayah kamu duduk lalu, kamu tak bangun pun pergi salam, pergi jumpa dengan aku. Itu maksud dia tegur. Sepatutnya ni kawan ayah kamu baik ni semasa ayah kamu hidup dulu. Patutnya kamu bangun mari salam, kalau tak cium tangan pun. Maka dia marahlah. Lalu dia kata, "Masyik tak Amr bin Utsman? Apa kamu nak wahai Ammar bin Utsman? Marratain atau thalathan, 2 kali atau 3 kali?" 2 kali, 3 kali dia ulang. "Masyik tak Amr bin Utsman." Maka dia kata lagi, "Fa wallazi ba'atha Muhammadan bil haqq", demi zat yang telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran. Siap bersumpah lagi. "Innahu lafi kitabillah", sesungguhnya ia ada dalam kitabullah azza wa jalla. Yakni apa? Pengajaran untuk kita buat baik dengan bekah orang yang baik dengan ayah mak kita tu ada dalam kitabillah. Dalam syarah Adabul Mufrad ni, dia kata dalam Fathul Ahad, yang dimaksud kitabillah di sini bukan Al-Quran tapi Taurat. Terkandung dalam kitabillah. Sebab Abdullah bin Salam ni satu orang ulama
Yahudi dulu sebelum peluk Islam. Ya. Maka ada terkandung dalam kitab Taurat itu berkenaan perkara ini. Yang ini buat baik dengan orang yang ada hubungan baik dengan ayah kita. Dia kata innahu lafi kitabillahi azza wa jalla marratain, 2 kali dia kata. Ini ada dalam kitab Allah, ini ada dalam kitab Allah. Maka dia baca, la taqta' man kana yasilu abaka. Jangan sekali engkau memutuskan hubungan dengan orang yang pernah berhubungan dengan ayahmu. Lalu fayutfa'u bizalika. Lalu dipadamkan. Nescaya akan dipadamkan dengan sebab demikian itu nuruka, nur kamu, cahaya kamu. Apa yang dimaksudkan? Jadi hadis ni nak bagi tahu, kalau kamu buat baik, bukan sekadar kamu dapat pahala, bukan sekadar itu adalah kebaikan yang paling baik, setakat itu saja. Tapi kalau kamu tak buat baik, tak apa, bukan. Kamu buat baik dengan orang yang berhubungan dengan ayah kamu buat perkara baik yang paling baik kamu. Yang kedua, kamu dapat pahala. Dan kalau sekiranya kamu tak buat baik, ada balasan dia. Bukan kata buat baik tak apa, tak buat baik tak apa. Kalau kamu tak hubungkan hubungan dengan orang yang berhubungan dengan ayah kamu, maka dia kata apa? Fayudfa'a bizalika nur. Maka akan dipadamkan dengan sebab demikian, dengan sebab kamu tak jaga hubungan tadi, nur cahaya kamu. Sekarang apakah cahaya di sini? Maka disebut dalam syarah ulama bahawa ini nur imanika. Cahaya iman kamu akan terpadam. Bila cahaya iman terpadam, Allah akan tarik taufik untuk buat kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Cahaya iman terpadam. Ataupun pendapat kedua yang dikatakan dengan cahaya di sini adalah cahaya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap orang Islam, orang mukmin di hari kiamat nanti. Cahaya itu akan terpadam. Dengan sebab apa? Kamu tak meneruskan hubungan dengan orang yang pernah buat baik, orang yang pernah ada hubungan baik dengan ibu bapa kamu. Tu dia. Jadi Abdullah bin Salam begitu. Dia lalu dah, lepas dah tengok budak ni buat tak erti, dia mari salam kan, dia mari tegur. Dia mengajar adab lah sebenarnya. Budak-budak ni tahu apa kalau tak ajar adab kan. Kalau tak marah, tak ajar adab macam tu, sampai bila-bila lah jadi anak-anak kita ni kena, masa kecil-kecil ni lah nak kena ajar adabnya. Takdib dia panggil kan. Takdib tu masa kecil-kecil, dah besar nak ajar adab apa lagi. Dah jadi biadab lah, payah lah. Masa kecil-kecil ni orang Melayu berkata melentur buluh, biar dari rebungnya kan. Habis hadis yang kedua 42. Kita masuk hadis 43. Babul wuddi yutawarasu. Bab yang datang berkenaan dengan al-wuddu, kecintaan itu, muhabbah, kasih sayang itu, yutawaras, ada satu perkara yang diwarisi. Yang diwarisi. Baik. Jadi hadis ini al-wuddu yutawarasu. Wa bihi qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman an Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakr bin Hazm an rajulin an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawaras. Baik. Jadi hadis ini kata Imam Bukhari telah menyampaikan hadis ini kepada kami oleh Bishr bin Muhammad. Beliau menyampaikan hadis ini oleh Abdullah. Abdullah kata telah mengkhabarkan hadis ini kepada kami oleh Muhammad bin Abdul Rahman. Beliau daripada Muhammad bin Fulan bin Talhah. Beliau daripada Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm kata daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An rajulun min ashab, daripada seorang lelaki. Tak apalah majhul situ. Tak sebut nama sahabat pun tak apa. Kenapa? Kullus sahabah udulun. Setiap sahabat itu adil. Tapi kalau selepas sahabat, tabi'in ataupun tabi'in, kalau tak kenal nama dia, jadi hadis majhul lah. Bila perawi majhul, hadis itu turut menjadi majhul, maka darjah dia lemah. Tapi di sini an rajulin, daripada seorang lelaki di kalangan sahabat. Tak ada masalah lah siapa pun. Yang penting dia sahabat. Tak perlu kita nak research perangai dia macam mana, siqah ke dhaif ke, tak perlu. Sebab dia sahabat. Maka lelaki di kalangan sahabat tadi radhiyallahu ta'ala anhu kata, kafaituka, aku cukupkan akan dikau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal wudda, sesungguhnya kasih sayang, ya, sesungguhnya kecintaan, kasih sayang itu satu perkara yang diwarisi. Apa maksud hadis syarif yang mengatakan kasih sayang, apa itu muhabbah, kasih sayang itu diwarisi? Makna nak bagi tahu, anak ni selain dia mewarisi harta pusaka ibu bapa, dia juga mewarisi akhlak ibu bapa. Kalau ibu bapanya ni berkasih sayang, muhabbat, cinta, maka dia akan transfer kepada anak-anak tadi sifat yang tersebut. Banyak ausaf, sifat-sifat akhlak-akhlak yang ada pada ibu bapa, dia akan muntakil, mana dia akan berpindah, transfer kepada anak, keturunan demi keturunan. Jadi termasuk daripada al-wuddu, kasih sayang, muhabbat tadi, juga adalah orang yang pernah membuat hubungan kasih sayang. Jadi ayah kita mewarisi kasih sayang, cinta kasih sayang kepada kita. Jadi termasuk dalam zumrah ni, makna orang yang Allah, ayah ibu kita buat kasih sayang, hubungan kasih sayang masa dia hidup dulu, tak kisahlah classmate kau, satu office kau, siapa saja yang dia buat baik, bila meninggal tadi kita kena buat hubungan kasih sayang yang sama. Kita mewarisi kasih sayang yang sama yang pernah dihubungkan oleh mak ayah kita waktu dia hidup dulu. Jadi hubungan kasih sayang itu juga turut berpindah kepada kita. Jangan bila mak meninggal, ayah meninggal, berhenti setakat tu saja hubungan kasih sayang itu. Jadi kasih sayang itu, muhabbat itu masih berbaki. Hanya kita anak-anak ni lah kena sambung kasih sayang dan cinta, muhabbat tadi. Kemudian al-wuddu, okey. Al-wuddu yutawarathu. Dalam riwayat lain menyebut, dalam Mustadrak Hakim, riwayat yang hampir serupa, dia kata al-wuddu yutawarathu wal bughdu yatawarathu. Kasih sayang, cinta pun diwarisi, kebencian pun diwarisi juga. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua ni ada bergaduh dengan siapa, benci, tak tegur siapa dengan seseorang kan. Jadi kalau kita tak betulkan dengan anak kita dengan apa pun, dia tu mewarisi juga. Bila kita meninggal pun anak pun tak sambung kasih sayang, cinta tadi. Kita duk benci sama kini, lepas kita meninggal anak kita pun benci juga. Tak tahu sebab apa. Sebab apa duk bergaduh tu sampai ke anak-anak, diwarisi juga. Itu daripada riwayat Mustadrak Al-Hakim. Hadis seterusnya, bab la yusammi rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamahu. Ini bab berkenaan dengan adab lah kan. Bab yang berkaitan dengan jangan seseorang memanggil ataupun menyebut ayahnya. Yusammi rajulu, seseorang itu menyebut nama ayahnya, panggil ayah dia dengan nama ayah dia. Kalau Muhammad bin Yusuf, Yusuf, saya nak masuk madrasah ni, cuti habis dah, jangan sebut Yusuf. Ini bab berkenaan dengan itu. Wala yajlisu qablahu, dan bila berjalan dengan ayah ni, sebelum mak ayah duduk, jangan kita duduk. Ni ayah tak tahu mana lagi, kita duduk dah belebeng. Duduk sebelum ayah duduk dulu. Adab ni. Sebelum ayah duduk, ayah duduk dulu, kita baru duduk. Dan jangan berjalan di hadapannya. Ini ramai berlaku. Anak-anak kita kan, kadang-kadang nak cepat kan, dia mendahului mak ayah. Anak kecil kita kata tak apa, kecil lagi. Kecil itulah kita nak kena ajarnya. Jangan berjalan mendahului mak dan ayah. Jalan duduk belakang. Bila mak ayah jalan dulu. Ataupun pegang sekali. Kalau belakang kecil-kecil nanti hilang pula. Kena sangkut angguni kat orang tak tahu, tak tengok, hilang. Tak boleh lah. Maksudnya jangan mendahului ibu dan ayah. Jadi hari ini menyebut qala haddatsana Abu Rabi' an Ismail an Zakaria qala haddatsana Hisham bin Urwah an abih an ghairihi an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Sara rajulain faqala ahadihima ma hadha minka faqala abi faqala la tusammih bi ismihi wa la tamshi amamah wala tajlisu qablahu. Jadi hadis ini Imam Bukhari kata telah menyampaikan oleh Abu Rabi' daripada Ismail bin Zakaria. Beliau berkata telah menyampaikan hadis ini pada kami oleh Hisham bin Urwah, beliau daripada ayahnya, beliau daripada selainnya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu satu kali Abu Sarah rajulain.
Bahawa Abu Hurairah satu kali dia melihat dua orang lelaki, dia nampak dua orang lelaki tengah berjalan ni. Faqala li ahadihima. Jadi Abu Hurairah tegurlah salah seorang. Abu Hurairah tegur salah seorang daripada dua lelaki tadi. Dia tanya apa? Ma haza minka? Apa hubungan kamu dua ni? Dua orang ni jadi macam mana ni? Kan? Anak ayah ke? Adik-beradik ke macam mana? Kalau ayah jenis muda lagi, anak dia tengah dewasa, nampak macam adik-beradik. Jadi Abu Hurairah tanya, apa hubungan kamu dua ni? Apa hubungan dia dengan kamu? Maka hak ditanya tadi, faqala abi. Maka lelaki itu menjawab, dia ayahku. Ni ayah ni duduk jalan sekali ni. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah pun nasihat dia. Ni sahabat kan. Dia nasihat tadi itu juga, dia kata, la tusammihi bi ismi. Jangan panggil dia dengan nama dia. Jangan panggil dengan nama dia. Tapi nak panggil dengan apa? Tak panggil dengan nama. Maksudnya jangan panggil dengan nama direct. Panggil dengan gelaran. Abi, ayahku. Kan? Apa lagi? Abati. Kan? Ayahku. Apa lagi? Abu. Apa lagi? Walid. Apa lagi? Panggilan-panggilan yang Islamik lah. Kalau tidak tak, abah, ayah, kan? Daddy, papa. Tak kisahlah. Tapi jangan panggil dengan nama dia. Yusuf, Mamat, jangan panggil dengan gelaran. Ataupun lepas ni dia cerita panggil dengan nama kunyah. Kita sini tak masyhur mana kunyah. La tusammi bi ismik, jangan panggil dengan nama dia. Wala tamshi amamah, jangan berjalan depan dia. Ni hadis-hadis berkenaan dengan adab ni, adabul mufrad nama dia. Jangan berjalan depan ayah kamu. Wala tajlis qablahu, dan jangan duduk sebelum dia duduk. Sebelum dia duduk tu, jangan kamu nak duduk dulu. Biar dia duduk dulu sempurna, barulah kamu boleh duduk. Tu dia. Baik. Hadis seterusnya, bab hal yukanni abahu. Hal yukanni abahu. Bab berkenaan, bab yang menyatakan tentang adakah boleh panggil, sebut nama ayah itu dengan nama kunyah dia. Ada kunyah kan orang Arab ni. Ini satu sunnah. Apa nama kunyah Nabi kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim. Jadi kunyah ni maknanya kalau anak kita nama Uqasyah contoh. Anak saya nama Uqasyah. Jadi kunyah kita Abu Uqasyah. Faham tak? Itu kunyah. Jadi di kalangan orang Arab ni dia ada guna lah kunyah. Kita tak ada lah kunyah. Kita ni gelaran saja. Halung, acik, angoh, tepi, kiri, kanan. Jadi kunyah tak ada. Ini kunyah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah dibolehkan dengan panggil nama ayah kita dengan kunyah? Hadis ni. Jadi wabihi qala hadatsana Abdul Rahman bin Syaibah qala akhbarani Yunus bin Yahya ibni Nubatah an Abdullah bin Mawhab an Syahr bin Hawshab qala kharajna ma'a Ibn Umar faqala lahu Salim as-salah ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Jadi hadis ini kata Imam Bukhari telah menyampaikan hadis ini kepada kami oleh Abdurrahman bin Syaibah. Beliau kata telah mengkhabarkan kepada saya hadis ini oleh Yunus bin Yahya bin Nubatah. Beliau daripada Ubaidillah bin Mawhab. Beliau daripada Syahr bin Hawshab. Syahr bin Hawshab kata kharajna, satu kali kami keluar bersama dengan Ibnu Umar. Anak Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar. Ibnu Umar anak dia nama Salim bin Ibnu Umar. Satu kali kami keluar bersama dengan Ibnu Umar. Faqala lahu Salim, maka telah berkata Salim. Salim ni siapa? Anak Ibnu Umar. Salim kata as-salah, maknanya apa? Waktu solah telah masuk. As-salah ya Aba Abdurrahman, wahai ayah kepada Abdurrahman. Jadi kunyah siapa? Ibnu Umar ini adalah Abu Abdurrahman. Jadi Ibnu Umar ni ada banyak anak, di antaranya Salim ni sendiri dan Abdurrahman. Tapi kunyah dia masyhurkan kunyah dia sebagai Aba Abdurrahman.
Adakah dia tak suka kepada Salim? Tak, dia suka juga. Dia cinta juga kepada anak dia Salim tu. Jadi Salim anak Ibnu Umar di sini, dia ingatkan ayah dia tentang waktu solat. As-solah, ayah, waktu solat ni, wahai Aba Abdurrahman, wahai ayah kepada Abdurrahman. Dia tak panggil Abi lah. Dia tak kata waktu semayan ayah, tapi dia tukar dengan kunyah. Waktu semayan dah masuk, wahai Abu Abdurrahman. Dan dia tak sebut nama Ibnu Umar tu sendirilah. Jadi tentang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang Arab ni berbanding dengan dia seru panggil dengan nama, mereka lebih suka panggil dengan kunyah tadi. Dan itu mereka agak terlebih daripada terlebih cantik dari segi adabnya, dipanggil dengan nama kunyah, bukan nama ayah, ibu dan sebagainya. Jadi dari segi takrim dan ihtiram dia panggil, dari segi nak memuliakan, dari segi nak mengizzah, memuliakan cara dia, di antaranya bahawa kita panggil satu orang itu berbanding kita panggil dengan nama dia, kita panggil dengan nama kunyah. Wahai Abu Fulan, wahai Abu Fulan, wahai Abu Fulan. Bukan panggil dengan nama dia Rafiq, Hussein, Hasan dan sebagainya. Jadi dalam hadis ini Salim rahimahullah ta'ala, sebab dia bukan sahabat, anak Ibnu Umar, dia tabi'i. Salim rahimahullah ta'ala, dia tak panggil nama Abi, ayahku, tapi dia panggil, dia sebut dengan nama Abu Abdurrahman. Jadi di antara anak Abdullah bin Umar ni, selain daripada Salim ni, ada anak seorang lagi hak lakinya yang bernama Abdurrahman. Jadi kunyah dia letak Abu Abdurrahman. Jadi kunyah ni boleh letak 1, 2, 3 pun boleh, tak ada masalah. Kan? Satu Abu Rafiq, satu Abu Malik, tak ada masalah. Tapi yang selalunya digunakan satu sajalah kunyah. Jadi buat banyak-banyak nanti pening kan? Nak riwayatkan hadis, kejap Abu Malik, kejap Abu Rafiq, nak mana satu? Rupa-rupanya orang yang sama. Itu dia. Jadi tentang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, hadis terusnya, qala Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari, berkata Abu Abdullah. Imam Bukhari pula kunyah dia Abu Abdullah. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, kunyah dia Abu Abdullah. Jadi dalam kitab ni kata qala Abu Abdullah, dia tak sebut Imam Bukhari, jadi kita tak tahulah. Jadi bila dia terangkan dalam syarah hadis, berkata ayah kepada Abdullah, siapa? Yakni Al-Bukhari, Imam Bukhari sendiri. Dia buat mari hadis lain pula, ketulan hadis, qala hadatsana ashabuna, telah menyampaikan kepada kami ashab kami, an Waqi', daripada Waqi' daripada Sufyan an Abdullah bin Dinar, Sufyan daripada Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar juga, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia nak bagi kesinambungan hadis ni dengan hadis hak tadi. Ibnu Umar kata apa? Lakin Abu Hafs Umaru qada, akan tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan bagian-bagian lagu ni. Maksudnya dalam hadis ni nak terangkan bahawa gelaran Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab ni gelaran kunyah dia adalah Abu Hafsin. Daripada hadis Imam Bukhari buat mari ni ada lafaz lakin Abu Hafsin Umaru, akan tapi Abu Hafs ini kunyah bagi Umar radhiyallahu anhu, Abu Hafs. Umar qada, yakni dia telah putuskan lagu ni. Jadi sini nak sabitkan bahawa kunyah bagi Umar radhiyallahu anhu adalah Abu Hafs. Salim merupakan putera kepada Abdullah ibnu Umar. Disebut bahawa Abdullah bin Umar ni di antara anak-anak Umar bin Khattab, dia adalah anak yang paling disukai, paling disayangi oleh ayah dia. Bukan disayangi, anak yang paling menyerupai dengan ayah dia. Faham tak? Dari segi tingkah lakunya, dari segi perwatakannya, siapa? Abdullah bin Umar ni anak dia hampir sama. Dia panggil musyabihat dengan ayah dia, Umar bin Khattab. Kemudian Ibnu Umar pula anak dia, banyak-banyak anak dia, ada Abdul Rahman, ada Salim. Salim lah orang Salim rahimahullah ta'ala ni anak yang paling musyabih, yang paling menyerupai
yang paling dekat dengan rupanya, perwatakannya, akhlaknya dengan Ibnu Umar. Betul. Jadi Salim Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang paling musyabihat. Maka Salim ni makna musyabihat, menyerupai, menyamai dari segi surah, bentuk, rupa dan juga sirah dalam bentuk akhlak, sama dengan ayah dia. Oleh itu Maimun bin Mahram rahimahullah ta'ala dia kata, satu kali aku pergi rumah Abdullah bin Umar, maka aku tengok di rumah Ibnu Umar ni tak ada banyak barang. Dia ni seorang yang zuhud lah, tak ada banyak barang rumah dia. Tak lebih, barang di rumah dia ni tak lebih daripada barang yang berharga dengan 2 dirham. Maknanya barang bawah, harga bawah 2 dirham saja. Kalau kita ni barang hak pergi beli kedai RM2 je lah. Tak begitu. Maknanya dia sebut ni barang yang berharga bawah daripada 2 dirham. Barang-barang rumah dia, maknanya barang-barang hak biasa saja. Nak menandakan zuhudnya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Maimun bin Mihran kata, aku pergi rumah dia, aku tengok barang rumah dia ni berharga lebih kurang harga 2 dirham saja. Bukan 2 dinar. Dirham ni daripada perak, dinar daripada emas. Dan satu kali aku tengok dan dia kata, dan satu kali aku tengok barang rumah dia kurang pun daripada harga 2 dirham tadi. Maknanya tak lebih 2 dirham. Dan selepas beliau meninggal, maka selepas dia meninggal, anak dia siapa? Salim. Aku pergi pula rumah Salim tu, dan aku tengok dia juga zuhud. Dia juga satu orang yang tidak bermewah-mewah, gemar terhadap dunia. Dia juga seorang yang zuhud, sama ikut langkah ayah dia Ibnu Umar tadi. Haknya kata al-wudu yutawar rasul tadi. Kasih sayang, akhlak mak ayah itu diwarisi kepada anak-anak. Satu kali kisah dia ni, Salim bin Ibnu Umar ni rahmatullah alaih, satu kali kisah dia pergi di Kaabah, Baitullah, beribadat di sana. Hari dia pergi itu, kebetulan khalifah waktu itu, Khalifah Hisham, berada di Kaabah Syarif. Maka dia pun masuk sekali. Maka bila dia dia kenal lah, Khalifah Hisham tu kenal dengan anak sahabat yang bernama Salim tadi. Maka dia kata kepada Salim, mu nak minta apa, minta sekarang. Ni YB datang ni kan. Dia kata, mu nak minta apa, minta sekarang. Aku boleh bagi pada kamu. Bila dia offer macam tu, Salim rahimahullah ta'ala jawab, dia kata, kamu tak malu kau suruh aku minta di Baitullah ni, rumah Allah ni, suruh aku minta selain daripada Allah. Stepping bagi atas kepala. Duduk depan rumah Allah dah ni, Baitullah ni, nak suruh aku minta selain daripada Allah. Dia bagi kepada siapa tu? Khalifah tu. Kayak main-main. Kita berani depan khalifah macam tu. Itu dia jawab. Tak malu kau suruh aku minta selain daripada Allah? Jadi bila dua-dua ni sudah keluar daripada kawasan Baitullah, sekarang Hisham kata, sekarang minta lah. Sekarang dah luar daripada kawasan Baitullah, sekarang mu minta. Boleh minta sekarang, nak minta apa pun. Maka dia offer sekali lagi, tak puas hati Hisham ni. Jadi Salim tanya pula, nak suruh aku minta apa? Nak suruh minta keperluan dunia ataupun keperluan akhirat? Dia tanya pula. Banyak tanya kan. Kalau kita dah lah susah nak jumpa YB pula banyak tanya pula. Saya nak minta apa ni? Projek mana satu ni? Boleh pelemping atas kepala kan. Jadi dia tanya pula, nak suruh minta keperluan apa? Dunia ataupun akhirat? Maka Khalifah Hisham kata, mintalah keperluan dunia kan. Maka Salim rahmatullah alaih dia jawab dengan ajib. Dia kata apa? Dia kata, sedangkan dengan malik dunia ini, siapa? Pemilik dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala pun aku tak pernah minta pun keperluan dunia. Masakan mu nak suruh aku minta keperluan dunia aku kepada orang yang bukan malik, bukan raja, bukan pemilik dunia ni. Bermakna dia satu orang yang qanaah, yang tidak berhajat pada siapa-siapa, hanya berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat ni payahlah kita nak semai dari diri kita ni kan. Kita ni selalunya banyak sangat network situ, network sini kan. Itu kelemahan kita lah. Yakin kita kurang terhadap
apa itu khazanah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan khazanah Allah taala lebih luas daripada orang yang kita minta itu. Kadang-kadang banyak alasan, syarat dan sebagainya untuk kita dapat apa itu keperluan projek daripadanya. Baik, habis kita masuk bab, boleh satu hadis lagi. Bab wujubi silaturahim. Bab yang berkenaan dengan kewajipan bersilaturahmi. Wa bi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Dhamdham bin Umar. Dhamdham ibn Amr Al-Hanafi qala hadatsana Kulayb bin Manfa'ah qala jaddi ya Rasulullah man abaru qala ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa maulaka alladhi yali dhaka haqqun wajibun wa rahimun mawsulatun. Daripada Kulayb bin Manfa'ah, dia telah berkata, kita pergi terus kepada ni. Kulayb bin Manfa'ah dia berkata, qala jaddi, telah berkata datukku. Telah berkata datukku, ya Rasulullah, datuk aku berkata, ya Rasulullah, man abaru, siapa yang sepatutnya aku berbuat baik, berbakti, aku nak dahulu siapa ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummak, dahulukan mak kamu, wa abak, dan ayah kamu. Waw di sini, waw bukan makna waw atifah, bukan makna waw atifah, tapi bukan makna waw dengan bermakna au, boleh pilih siapa dulu, mak kamu pun boleh, ayah kamu pun boleh. Tapi waw bermakna summa di sini. Waw dengan makna kemudian, mana waw bermakna tertib. Mana tertib je, kalau kamu nak buat kebaikan, kamu kena pilih mulanya mak kamu. Dan hadis awal-awal kita belajar dulu tak? Nabi sebut ummuk yang keempat, baru abaka, ayah kamu. Maksudnya apa? Setengah ulama bagi penjelasan bahawa mak kita ni menghadapi 3 kesusahan. Sebab tu Nabi sebut 3 kali, makmu, baru ayahmu. 3 kali kesusahan apa? Satu kesusahan mengandungkan kita. Yang kedua kesusahan melahirkan kita. Yang ketiga kesusahan menyusukan kita. Sebab tu 3 kali. Lepas tu baru abaka wa abaka summa abaka, ayah kamu. Kemudian tertib selepas itu waqtaka, kakak perempuan kamu. Tertib dia. Kemudian selepas itu wa akhaka, barulah abang kamu. Kemudian wa maulaka alladhi, barulah saudara-saudara kamu yang patut kamu hubungkan silaturahim, berbuat baik dengannya. Tu. Kerana apa? Haqqun wajibun. Dia adalah apa? Dia adalah hak, kewajipan yang wajib bagi kamu. Wa rahimatun, dan silaturahmi yang patut dihubungi. Patut kita hubungkan, yakni silaturahmi tadi. Sikit lagi kita nak bagi ni. Jadi Hazrat Kulayb bin Manfa'ah, dia kata datuk aku, kisah datuk dia ni, dia kata satu kali datuk aku tanya Nabi, aku nak dahulu hak mana ni, nak buat baik ni, dengan siapa aku nak start dulu? Maka Nabi SAW kata, mak kamu wa abaka. Jadi wa abah itu bermakna summa, mak kamu, kemudian siapa? Ayah kamu, kemudian abang kamu, kemudian kakak perempuan kamu. Jadi tertib dia lagu tu. Jadi paling kurang kita menunaikan hak-hak saudara kita. Nombor 5 tadi, hak-hak saudara yang patut kita tunaikan. Paling kurang hendaklah kita bagi salam pada sanak saudara kita, sepupu sepapat, pak saudara, mak saudara semua. Bagaimana kita nak kekalkan hubungan, hak-hak, tunaikan hak-hak persaudaraan itu, paling kurang kita bagi salam pada mereka. Dan kita tanya khair ke, kebaik ke, bagus ke, sihat ke, rumah ada orang sakit ke, sebagainya. Dan juga pada keadaan keramaian, pada keadaan apa tu panggil kesukaan, ataupun pada majlis-majlis kenduri sebagainya tu, dan kita, maknanya kita sertailah kalau dia buat apa, buat majlis dan sebagainya, kita sertai majlis kenduri, doa selamat dan sebagainya, kita join, jangan tak join. Itu maksud kita menunaikan hak sanak saudara kita. Dan ketika mana mereka memerlukan pertolongan, maka kita tolong. Jadi conclusionnya, seboleh mungkin kita cuba untuk menunaikan hak-hak sanak saudara kita. Itu masuk wa maulaka, sanak saudara kamu yang mana wajib kamu menghubungkan persaudaraan dengannya.
Ulama telah tulis, kalau sanak saudara kita duduk jauh, maka hubungkanlah silaturahim tadi dengan cara tulis surat. Kontak zaman dulu. Zaman sekarang tak payah dah Haji Badri. Zap sekali WhatsApp je. Apa khabar lama tak dengar berita kan. Dengan WhatsApp, dengan macam-macam sosial media hari ni, boleh kita hubungkan kasih sayang dengan telefon, dengan WhatsApp dan sebagainya. Paling kurang kita bagi salam, tanya khabar begini, itu telah masuk di dalam kita menghubungkan silaturahim dengan maulaka alladhi yalizaka, dengan sanak saudara kita yang terdekat. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Cukup sampai sini. Kita berhenti pada hadis nombor berapa tadi? 47. 47. Sambung hadis 48 bulan depan insya-Allah, lepas raya haji ni insya-Allah, tak ada arah melintang. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita amal dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita ajar anak-anak kita tentang adab-adab yang kita belajar ni, dan kita praktik dalam kehidupan kita dan kita sampai kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Allahumma faqihna fid din wa 'anna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waftah 'alaina bi futul 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu ta'ala sayyidina habibih Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.